Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau tunjuk satu daripada inovasi saya, iaitu menggunakan batang kangkung dengan batang sawi untuk menunjukkan mekanisme buka tutup stoma. Biasanya saya guna juga untuk mengajar konsep osmosis, sebab kita tahu buka tutup stoma itu melibatkan proses osmosis, yaitu pergerakan air keluar dan masuk ke dalam sel pengawal. Jadi batang kangkung kita belah dua, lepas tu kita belah lagi, sehalus dia. Nah, ini belah dua lagi. Jadi kita ada dua bahagian, yang sebelah dalam ni, yang putih ni isinya, yang ini kulitnya. Jadi isi kita tahu lembut, boleh meregang. Jadi kalau air masuk, isi ni mengembang. Sementara kulit ni, kita tahu kulit ni tak akan meregang sebab ada selulosa dan ada kutikel. Jadi nanti kalau air masuk, di luar tu mengembang, dia akan bengkok ni. Okey, sementara sawi ini kita potong begini, potong lagi. Okey, sekarang kita ada batang sawi yang sudah dipotong atas dan bawah tadi, dibuang bahagian bawah dan atas ini. Jadi yang tinggal, okey, ini kulit ni. Kulit dan tengah ni isi. Jadi kita belah dua dia. Nah, lepas tu kita letak sebelah menyebelah, kulit jumpa kulit. Kulit jumpa kulit dan masukkan ke dalam piring yang ada air. Okey, kita sudah tengok time lapse. Kita dapati melengkung. Jadi ini analoginya sama dengan buka tutup stoma. Okey, di luar ni air, seperti yang kita tahu, air adalah hypertonic. Jadi air masuk ke dalam isi. Isi sebelah luar ni isi, sebelah dalam ni kulit. Luarnya isi, luar dalam kulit. Jadi bahagian luar ni boleh, isi ni boleh mengembang bila dimasuki air, sementara kulit seperti yang kita tahu ada selulosa, ada kutikel. Jadi tidak boleh mengembang. Bila tidak boleh mengembang, tidak boleh meregang, maka bahagian luar ini selnya memanjang, sementara di dalam tidak. Jadi akibatnya dia melengkung ke dalam. Bila melengkung ke dalam, maka ada bukaan di sini. Okey. Jadi samalah analoginya dengan buka tutup stoma, iaitu air masuk ke dalam. Kenapa? Sebab sel pengawal lebih pekat atau hypertonik berbanding sel epidermis. Ini sel epidermis. Ada dua teorinya. Satu disebabkan oleh pembentukan gula hasil daripada fotosintesis siang hari. Itu sebabnya stoma terbuka. Bila sel pengawal melakukan fotosintesis, banyak gula, air masuk. Jadi sel pengawal melengkung, stoma terbuka. Seperti yang kita tahu, sel pengawal strukturnya unik, iaitu dinding sel sebelah dalam tebal dan tidak boleh meregang, sementara nipis sebelah luar boleh meregang. Satu lagi teorinya ialah siang hari ion kalium dipam masuk ke dalam sel pengawal. Jadi bila masuk, maka tekanan osmosis atau meningkat. Itu air akan masuk ke dalam dan sel pengawal melengkung, stoma terbuka. Jadi eksperimen ini kita boleh guna dua. Satu untuk menjelaskan konsep osmosis. Yang kedua, konsep buka tutup stoma. Jadi sekarang ni nanti saya akan cuba untuk masukkan pula ini ke dalam larutan gula. Iaitu air akan keluar, adakah ini akan kembali ke bentuk asal?
Okey, ini setelah dibiar lebih kurang 10 minit dan kita dapati memang nampak perubahan jelas sebelum pada peringkat awal tadi yang melengkung besar. Okey, ini kita rendam dalam larutan gula yang berkepekatan tinggi. Apa yang berlaku ialah air daripada bahagian isi ini akan keluar. Bila keluar, maka bahagian isi akan mengecut dan batang sawi ini akan cuba untuk lurus balik. Kalau dibiar lama lagi, dia akan melengkung terbaliklah pula. Melengkung gini. Isi itu akan kecut. Okey, kenapa kita tahu proses osmosis? Okey, bahagian luar ni lebih pekat berbanding di dalam, jadi air keluar. Jadi ibarat analoginya, kalau sebelah malam kalium dipam keluar, ataupun bila sebelah malam sukrosa atau glukosa akan ditukar kepada kanji. Bila jadi kanji, kanji tiada kuasa menarik air. Jadi akhirnya sel pengawal atau akan menjadi hypotonik berbanding sel epidermis. Jadi air akan keluar. Jadi sel pengawal akan hilang kesegahan dan rapat. Maka stoma tertutup.